Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fadil yang berhormat pengurusi majlis, yang kita raikan yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar, Naib Presiden PAS, pengurusi Perikatan Nasional merangkap Menteri Besar Negeri Terengganu, yang amat berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Maknor, Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat merangkap Menteri Besar Negeri Kedah, yang berhormat Meja Besara Mansur Zakaria, Pengarah Pilihan Raya PAS Negeri Kedah, Timbalan-timbalan Pesuruhjaya, Ketua-ketua Dewan Ulama Pemuda Muslimat As-Sabiqun, Dewan Himpunan, seluruh sah pimpinan di semua peringkat, tuan-tuan, puan-puan, jentera Pilihan Raya PAS Negeri Kedah, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, duk tengah hujan pun boleh bertahan. Syukur pada Allah. Pertemuan malam ini cukup istimewa, mengulangi tekad kita untuk bekerja dan tekad kita untuk bersungguh sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Perintah Allah, berjihadlah pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Tak boleh sambil lewa, tak boleh main-main, tapi kita laksanakan secara bersungguh. Ini perintah Allah dan kita menyahut seruan itu. Maka di atas sahutan itulah kita berkumpul pada malam ini, bermula dari petang tadi. Saya rakamkan penghargaan terima kasih kepada seluruh anak muda yang boleh bertahan sampai ke malam ini. Mereka konvoi daripada selepas Jumaat, berkumpul di sini selepas asar, mendengar ucapan, menunjukkan kesungguhan dan tekad. Anak-anak muda ini adalah duta-duta kita. Anak-anak muda ini duta kasih sayang PAS kepada seluruh rakyat. Anak muda ini hari ini menyarung baju jentera pilihan raya, dan anak muda ini juga bersedia untuk menyarung baju-baju sukarelawan, turun untuk membantu rakyat. Inilah anak-anak muda yang diasuh, dilatih, anak-anak muda yang bersiap sedia. Penghargaan pada anak-anak muda yang berkumpul petang tadi dan bertahan sampai ke malam ini. Kita juga menghargai para ulama kita. Tadi selepas maghrib, ulama memimpin munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rakamkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan guru pondok. Malam ini tinggal pondok, malam ini tangguh kuliah untuk berada bersama di Komplek PAS Kedah bagi menunjukkan sokongan padu para ulama kepada kepimpinan dan menunjukkan sokongan padu kepada jentera. Ulama juga bersedia dan ulama juga akan bekerja sehabis baik. Ada orang sebut bahawa dalam PAS ada 2 kem ulama. Kita pun tak tahu dari mana sumber diambil. Adakah berlaku pertembungan dalam mesyuarat? Tidak. Berlaku pertembungan di medan lapangan pun tidak. Kita nak sebut pada malam ini bahawa ulama PAS padu, ulama PAS satu hati, ulama PAS menjunjung tinggi, ulama PAS bersatu hati menerima apa jua keputusan yang dibuat di peringkat PAS Pusat untuk sama-sama kita laksanakan di semua peringkat, khususnya di peringkat Dewan Ulama baik pusat maupun di peringkat negeri-negeri. Penghargaan, terima kasih kita kepada para ulama yang menjadi jentera kita pada malam ini. Saya juga nak rakamkan penghargaan terima kasih. Tadi kita melihat dan menyaksikan bagaimana muslimat kita berada di mana-mana. Dan muslimat kita ini adalah jentera yang sangat penting dan utama, akan mengetuk pintu setiap rumah pengundi,
akan bekerja tanpa henti. Mereka bekerja daripada musim pilihan raya. Selepas pilihan raya, datang lagi seruan, datang lagi usaha untuk kita hadapi pilihan raya. Mereka akan terus bekerja. Muslimat kita luar biasa. Di saat ada tempat-tempat yang sukar untuk dimasuki, mungkin ceramah tak boleh jalan. Kalau kita masuk, orang laki-laki kadang tak boleh sampai. Tapi muslimat kita akan sampai. Inilah kehebatan jentera muslimat yang luar biasa. Kita hargai dan kita raikan mereka pada malam ini. Saya juga mengambil kesempatan untuk menghargai seluruh jentera muslimin yang berada di mana-mana. Jentera yang mewakili, jentera berada di peringkat JPRP, peringkat JPRD. Jentera ini bersiap sedia menguruskan urusan-urusan di dalam jentera pilihan raya. Berapa puluh urusan. Setiap malam bermesyuarat, bertemu. Dan baru-baru ini pertemuan akhir saya saksikan berlaku dalam pejabat dalam Dewan Mesyuarat Komplek PAS Negeri Kedah. Kehadiran malam itu sampai tak cukup kerusi. Hebat jentera pemuda, hebat jentera muslimin kita. Bekerja dan bersiap sedia untuk menerima apa jua arahan. Malam ini kita berkumpul, sebenarnya belum lagi dibubarkan parlimen. Negeri Kedah pun belum dibubarkan. Mungkin lambat lagi peringkat negeri ini. Tapi cukup bagi kita pembubaran Dun Johor, pembubaran Dun Negeri Sembilan, dan arahan yang diberikan kepada kita untuk kita turun ke Johor, untuk kita bantu saudara kita Negeri Sembilan. InsyaAllah yang hadir pada malam ini bersedia untuk menerima arahan. Negeri mana kita diarah pergi, kita akan sampai insyaAllah. Boleh tak? Sabah kita dah pergi. Sampai di Sabah kita pakat buat kerja. Alhamdulillah, Allah anugerahkan anak sulung kerusi yang pertama untuk PAS Negeri Sabah. Dan Sabah memberi semangat kepada kita. Kebangkitan di Sabah akan memberi isyarat berlakunya kebangkitan seumpama itu di seluruh Semenanjung. Maka malam ini kita berkumpul atas nama jentera PAS Negeri Kedah, bagi membuktikan kesungguhan, bagi membuktikan kesatuan, kukuhnya hati kita, tekad kita untuk menghadapi pilihan raya pada bila-bila masa. Dan apabila sampai masanya, datang arahan, kita akan turun bekerja habis-habisan. Inilah tekad, inilah kesungguhan. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala menilai segala usaha, segala pengorbanan, segala sumbangan yang kita berikan, dan akan diganjarkan dengan ganjaran yang sebaiknya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak. Penghargaan yang tidak terhingga kepada seluruh sah pimpinan, terutamanya pimpinan utama kita, pengurusi Perikatan Nasional hadir bersama pada malam ini. Alhamdulillah. Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat bersama kita pada malam ini. Kita ingin mengikuti dan mendengar arahan-arahan dan mendengar taujihat yang akan diberikan. Dan insyaAllah apa jua bentuk arahan yang diberikan, kita bersedia menerima arahan, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan juga patuh. Inilah jentera, inilah sifat petugas, dan inilah sifat tentera melaksana apa yang diarahkan. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.